Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi 1 minggu 1 hadis pada kali ini, saya, Komander Mimi Elisha Syamila binti Muhammad Hani, akan menyampaikan sebuah perkongsian hadis yang bertajuk 3 penyebab doa tidak makbul. Daripada Abu Hurairah dari Nabi SAW, baginda bersabda, doa seseorang sentiasa akan diperkenankan selagi ia tidak berdoa untuk perbuatan dosa ataupun memutuskan silaturahim, dan selagi tidak tergesa-gesa. Seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan tergesa-gesa?" Rasulullah SAW menjawab, "Yang dimaksudkan dengan tergesa-gesa adalah apabila orang yang berdoa itu mengatakan, 'Aku telah berdoa dan terus berdoa, tetapi aku tidak melihat doaku diperkenankan.' Setelah itu, ia merasa kecewa dan berhenti berdoa." Doa adalah salah satu bentuk pengabdian dan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui berdoa, kita dapat menunjukkan ketergantungan kita kepadanya dan juga keyakinan bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya tempat untuk kita memohon pertolongan. Jadi dekat sini, doa seseorang itu sentiasa diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selagi seseorang itu tidak melanggar seperti apa yang telah dinyatakan di dalam hadis sebelum tadi, iaitu berdoa untuk perbuatan dosa, untuk memutuskan silaturahim, dan juga doa yang tergesa-gesa meminta dikabulkan. Orang yang tergesa-gesa ialah orang yang tidak sabar doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah berputus asa. Kemudian ia juga enggan untuk berdoa kembali. Jadi dekat sini, dalam berdoa, kita hendaklah memasangkan niat berdoa untuk kebaikan dan bukannya untuk hal-hal yang buruk. Hal ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengabulkan doa-doa yang menjurus kepada kejahatan atau keburukan, termasuklah dalam berdoa untuk memutuskan hubungan dalam keluarga dan juga merancang untuk menyakiti orang lain. Itu sahaja perkongsian daripada saya. Sekian, terima kasih.